Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Huda Nur Iman binti Muhammad Ekra Rizal, wartawan TV PSS melaporkan dari Majlis Duta 2025 Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Hari ini kita akan melihat bagaimana teknologi digunakan dalam dunia pendidikan dan interview beberapa individu hebat. Berikrar akan menumpukan seluruh tenaga Puan Mazian binti Manan, Ketua Penolong Pengarah Sektor Integriti. Tuan Haji Muhammad Baharudin Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur ke Majlis Digital Utilization. Ikon GPM Sekolah Rendah. Penerima anugerah. Terima kasih guru atas pengorbanan dan usaha yang dilakukan. Saya amat yakin sokongan-dokongan yang diberikan oleh guru-guru kita ini pastinya akan lebih menyelah lagi dan terselah dengan sokongan daripada pengetua dan guru besar kita. Siapakah yang paling banyak memberi sokongan kepada anda?
Ramai sebenarnya guru-guru saya, rakan-rakan saya, ibu bapa saya yang banyak membantu saya dan memberi semangat kepada saya. Apakah perasaan anda telah memenangi pertandingan ini? Saya sangat gembira dan bersyukur atas penghargaan ini. Apakah nasihat cikgu kepada murid tentang penggunaan teknologi? Terima kasih. Nasihat saya kepada semua murid, gunakan teknologi untuk pembelajaran dan perkara-perkara yang bermanfaat sahaja. Okey cikgu, terima kasih. Sama-sama. Apakah usaha anda untuk mencapai kejayaan ini? Membuat saya banyak berlatih, mencuba idea baru dan tidak mudah berputus asa. Bolehkah teknologi menggantikan ilmu? Pada pendapat cikgu, teknologi tak boleh menggantikan ilmu sebab teknologi itu sendiri ilmu. Apakah perasaan abang apabila menang besar pada kali ini? Perasaan saya rasa sangat gembira dan sangat bertuah. Apakah perasaan anda telah memenangi anugerah ini? Saya sangat gembira dan bersyukur atas penghargaan ini. Bolehkah teknologi menggantikan ilmu? Mestilah tak boleh. Kita yang kena kuasai teknologi tu. Kalau tidak nanti kita jadi hamba teknologi. It's not possible kan? Tak boleh lah. Okey, terima kasih puan. Bagaimanakah ilmu membantu kita memilih maklumat yang betul? Okay, baik. Dengan ilmu, ilmu tu dapat membantu kita berfikir dan menilai sama ada maklumat itu benar atau tidak. Itu jadi menandakan menjadikan kita pengguna yang bijak dan juga menjadikan kita masyarakat dan juga penduduk terutama di Malaysia ini menjadi seorang yang berilmu, insya-Allah. Okey, terima kasih. Sama. Apakah risiko jika teknologi digunakan tanpa ilmu? Ianya boleh salah guna teknologi atau mendapat maklumat yang tidak betul. Apakah cabaran yang dihadapi oleh pelajar dalam pembelajaran digital pada masa kini? Bagi saya cabaran yang dihadapi oleh pelajar ialah bagaimana bukan saja pengguna tetapi kita nak menghasilkan. Itu lebih penting. Kalau pengguna ni ramai boleh pengguna, tapi kita nak melahirkan pelajar yang dapat menghasilkan produk. Kreativiti, inovasi, itu lebih penting bagi saya. Kalau dari segi aspek penggunaan, saya yakin pelajar-pelajar di Kuala Lumpur telah berjaya menggunakan dengan baik. Sebabnya kita penggunaan digital kita tinggi, di kalangan guru, di kalangan pelajar tinggi. Tetapi kita nak bukan saja menjadi pengguna, kita nak jadi pencipta kepada penghasil produk-produk bersifat digital. Terima kasih tuan. Okey, sama. Majlis ini jelas menunjukkan bahawa teknologi mampu membantu kita belajar dengan lebih kreatif dan menyeronokkan. Saya, Hudia Nur Iman dari TVPSS merakam realiti menyebar inspirasi.